guys. So kita masak laksa Sarawak. Okay, so cara pembuatan dia tak bakal pada kan. Nampak tak guys? Okay. Nampak je dah kan? Pura-pura nampak lah. Okay. So kat sini dia kata masukkan mi ke dalam 400 cc air yang baru bergelegak, no? Dan biarkan mendidih selama 2 ke 3 minit. Masukkan bumbunya dan kacau perlahan sehingga sebati. First kita guna ni. Okay. Kita air dulu. Gajah masak nasi goreng. Tak, kalau muka ni macam nampak berminyak sikit sebab pakai ni. Nampak tak? So korang akan nampak muka aku gelap sikit. Okay, korang duduk sini. So nanti kita kat atas sini. So susah. Korang duduk mana? Duduk sini. Rasa dah sini mana pun. Duduk je lah balik sini. Nanti kau tak nampak pula aku masukkan apa. Kan? Duduk situ walaupun muka gelap. So kita buka dulu. Masak 3. Tunggu dia mendidih dulu. Dia tak mendidih lama sangat. Kita buka bumbu-bumbu dia. Tapi beda kan. Dia tak ada telur dalam gambar saya tak ada telur. Apa kata kalau ada telur kita letak. Kita tengok. Okey, tak ada telur. Kita letak bumbu ni. Sudah dah ni. Dia ada bagi 3. Satu mungkin di minyak dia. Okay. Ini dia punya powder tu. Ini serbuk santan. So pertama kali kita masukkan santan. So kita masukkan. Tak tu. Nampak tak korang? Kau duduk jauh-jauh lah. Okay, dah kasih santan. Kita masukkan ni pula. Orang masukkan benda lain tu, minyak-minyak ni. Dia masukkan santan ni. Next kita masukkan dia punya bumbu ni. Bau dia punya santan tu. Kacau lagi. Kacau. Setelah sekali kita masukkan ini. Kecil. Jadi walaupun berat korang ni aku nak kena bawa. Tak apa. Demi korang. So sedap lah tengok ini. Sangat melazatkan. Dah siap. Kita letak dalam bekas. Tapi okay, dah siap. Jadi kawan, kita sediakan sirap yang dah siap. So sirap ni dah digulai dengan sirap. Faham tak? Okay. Kita masukkan. Tak boleh banyak lagi sirap. Kalau sikit nanti macam tak rasa. Nak warna dia tak pekat. Kita nak tambah. Okay dah. Kita buat sirap kandung.
Tak apalah, tak jadilah. Sebab tak ada susu. So kita buat ni. Korang-korang dengan benda-benda lain tu, maaf lah. Okay, itu saja video hari ini. Makan saya malas nak video. Sebab saya nak tengok YouTube. So sekian, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.